paling penting lah, jangan cuba-cuba. Yang paling penting sekali tu jangan cuba. Bila dah cuba tu, dia jadi susah nak berhenti. Dan jangan ikutlah kawan-kawan yang terjebak dengan gejala-gejala macam ni. Sebab kawan-kawan ni peranan dia sangat penting lah dalam mempengaruhi kita dalam buat benda baik dan buruk. Jadi diri kita ni kena pandai-pandai lah untuk menjaga diri sendiri dan tidak mencuba perkara-perkara yang merosakkan diri. Banyak lagi benda lain, banyak lagi hobi lain yang boleh dicari. Contohnya bersukan ke apa semua tu, daripada terlibat dengan gejala-gejala ni. Saran aku lah untuk semua golongan, tak kira muda, tua dan budak-budak apa semua, janganlah cuba-cuba untuk try merokok walaupun sekali, sebab benda ni akan menyebabkan ketagihan. Bila kau dah ketagih, kau susah nak berhenti. Dia sama je macam penagih dadah ni. Jadi bagi aku, perokok dengan penagih dadah ni sama je. Kita boleh labelkan perokok ni sebagai penagih rokok. Jadi jangan sesekali lah cuba, sebab dia bukan saja memudaratkan diri sendiri, malah kepada orang sekitar kita. Okey, jadi daripada cerita daripada kawan-kawan kita tadi, kita dapat tahulah yang macam rokok ni ataupun vape, tidak kira rokok ataupun vape, dia dua-duanya berbahaya kepada diri kita sendiri ataupun orang-orang di sekeliling kita. Jadi kepada anda di luar sana, jangan sesekali untuk cuba merokok. Kita ingat-ingatlah juga orang sekeliling kita. Kita jaga sesama kesihatan antara kita semua. Okay, jadi sampai di sini sahaja kita punya podcast. Sampai jumpa.